Okey, Assalamualaikum, bersama saya lagi. Okey, sekarang saya nak tunjuk pula bonus GPS hari-hari masuk selepas saya buat reinvest tanpa penjanaan. Okey, kat sini kita boleh nampak hari-hari ya. Okey, ni start daripada 26 hari bulan 3 2025 iaitu hari ni. Okey. Jadi bila saya dah reinvest, sebelum ni saya dah 25 kali saya reinvest iaitu tanpa penjanaan. Jadi dalam satu hari tu dia serentak ya. Satu hari tu nampak, satu hari tu dia serentak 25 kali yang saya tambah penjanaan, 25 kalilah. Dalam satu hari tu dia serentak bagi dan bagi lagi. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Okey. You all semua boleh nampak ya, dekat sini nampak tu. GPS bonus, bonus harian sentiasa masuk tanpa gagal. Wow. MMC memang the best lah. Okey. Ini adalah 26 hari bulan 3. Jadi saya tunjukkan yang semalam pula. Semalam pun ada juga je semalam. Okey. Ini yang semalam punya. Okey. Ini adalah semalam punya. Nampak? 25 hari bulan 3. 25 kali saya tambah penjanaan. Jadi dia serentaklah 25 kali. Nampak tak? Yang semalam punya. Wow. Bertambah. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Nampak tak you all? Wow. Terbaik. Nampak tak? Okey, ini adalah semalam. Saya tunjukkan kemarin pula. Kemarin pun ada juga. Ya, ada juga. Alhamdulillah. Iaitu 24 bulan. 24 bulan 3 2025. Okey, nampak? Hari-hari ya sentiasa. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Dibagi hari-hari. Okey, tanpa gagal dan bukan kemarin, semalam dan juga hari ni. Okey, esok-esok hari seterusnya lagi sentiasa akan masuk juga. Nampak? Okey, ini adalah 23 pula. Ini yang semalam je lagi tu. 23 hari bulan 3. Nampak tak? Ada lagi masuk. Masya Allah. Best sangat-sangat bila kita buat reinvest tanpa penjanaan. Bila tambah penjanaan, kita dapat balik modal campur untung. Okey. Itulah yang the bestnya dekat platform MMC ni. Kita dah jumpa tempat yang betul. Okey, dan platform MMC adalah solusi untuk anda semua. Dan ramai dapat selesai masalah dengan adanya platform MMC ni ya. Okey. Itu saja daripada saya. Okey, MMC the best, MMC terlajak best, MMC terlampau best. Yes. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum.